Benarkah kenyataan yang mengatakan seburuk-buruk manusia adalah sebaik-baik jin? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Benarkah satu kenyataan yang mengatakan seburuk-buruk manusia adalah sebaik-baik jin? Untuk menjawab pernyataan ini, kita kena tahu bahwasanya jin adalah termasuk daripada makhluk gaib. Dan untuk mengetahui perkara yang gaib, kita tidak akan tahu kecuali melalui dua sumber sahaja. Itu yang pertama daripada Al-Quran dan juga hadis. Daripada Al-Quran dan juga hadis ini, kita dapat garapinya melalui tafsiran para ulama. Yang pertamanya, kita kena tahu bahawasanya jin termasuk makhluk yang ditaklifan ataupun dipertanggungjawabkan sebagaimana manusia. Hal ini kita dapat tahu melalui di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Begitu juga dengan surah Jin ayat 1 hingga 2 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan. Lalu mereka menyampaikan hal ini kepada kaumnya dengan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunannya dan kandungan sungguh menakjubkan. Kitab yang memberikan panduan ke jalan yang betul, lalu kami beriman kepadanya dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Kedua ayat ini menjadi dalil bahawasanya jin juga dipertanggungjawabkan dan juga jin juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, golongan jin juga dijanjikan syurga bagi mereka. Hal ini kita dapat lihat di dalam surah Ar-Rahman ayat 46 dan juga 47 yang berbunyi, dan bagi mereka yang takutkan makam Tuhannya itu dua syurga, maka nikmat kamu berdua, yang mana lagikah ingin kamu dustakan? Kata Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya yang menyebut maka nikmat kamu berdua, berdua ini merujuk kepada manusia dan juga jin. Oleh itu, kenyataan yang mengatakan seburuk-buruk manusia adalah sebaik-baik jin adalah tidak tepat. Sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.